setelah sekian lama menanti, dengan setiap doa yang dipanjatkan, setiap pengorbanan yang dilakukan, akhirnya seruan suci itu hadir juga. Bukan kerana kita yang memilih waktu, tetapi kerana Allah menjemput kita menjadi tetamunya. Perjalanan ini bukan sekadar perjalanan jauh. Ini adalah perjalanan hati. Perjalanan seorang hamba yang membawa segala dosa, segala harapan untuk dipersembahkan di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Aku hanyalah seorang hamba yang datang mengharapkan keampunan, mendambakan rahmat dan menyerahkan seluruh jiwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Aku mulakan langkahku dengan nafas Bismillah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata. Akhirnya masa yang ditunggu-tunggu telah pun tiba, iaitu hari ini merupakan hari pertama penerbangan Iman Travel. Okey, di KT082. Alhamdulillah, suasana di Movenpick hari ini sangat-sangatlah meriah. Innal hamda wan ni'mata kepada semua jemaah-jemaah haji Iman Travel, mudah-mudahan semua mendapat haji yang mabrur, dipermudahkan urusan, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima haji kita. Amin, Allahumma amin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik. Sekarang berada di Dewan Mentari untuk taklimat pergerakan. Lepas ni kami terus ke KLIA. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul. Hari ini kita bawa semua jemaah datang melawat bagaimana melontar. Kita datang daripada hotel kita dekat saja. Semua jemaah dah diberi penerangan. Alhamdulillah, keseluruhan jemaah faham pergerakan pada hari kejadian nanti. Sekarang ni kita di Azizia dalam proses kita nak buat persiapan haji dan nak pergi ke Arafah pada esok hari. Setiap harilah berdebar-debar untuk menunggu saat-saat datang ke Tanah Suci. Sebabkan bimbingan daripada pihak Iman Travel dan tiap-tiap hari dia orang bagi tahu, memang ada pengisian bagi tahu dan persiapan. InsyaAllah tak ada masalah Harun. Hari ini hari terakhir kita buat persiapan untuk berangkat ke Arafah besok. Mereka bersiap sedia untuk melalui satu detik penting dalam ibadah haji, menyempurnakan wukuf di Arafah. Hari Arafah, hari yang paling mulia, paling hebat, paling gah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilanmu. Tiadalah sekutu untukmu. Segala puji dan kuasa untukmu. فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجار المنسلات إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجار المنسلات لبيك Cintaku sebelum saksi, jadikan iman meninggi, yakin Kuira kami sampai. adanya di kau Nabi. Cinta sesudah menyaksi, jadikan rindu meninggi, dahagakan kasih Nabi, bekalku selepas mati. Allahumma salli ala nabi laulahu. Sekarang kita berada dalam kabel car menuju ke Taif. Pemandangannya sangat indah. Siapa nak cuba lah. Gayat pun naik juga. Arjuzi ya Rakullah. Sekarang kita nak mulakan tabujan. Jom. Hanya Allah yang menyaksi, nama terpahat di hati. Alhamdulillah, ku memuji di kurnia namamu Nabi, namamu terus menyinar. Alhamdulillah, kita berjalan turun daripada Bukit Taif. Nampak tadi laluan Nabi. Kita dapat bayangkan betapa sukarnya supaya kita dapat agama Islam yang telah dikurniakan. Alhamdulillah. Sebenarnya kat Taif tadi, kita orang melawat, mengurus punya ladang lah. Pemprosesan dia, buat perfume, buat air, buat balm, banyak lah. تشوقت روحي لشط الوادي، تشوقت روحي لشط الوادي، فها أنا ذا ربي خذ بيدي، فها أنا ذا ربي خذ بيدي، أبيت الليالي جهرا أنادي، أبيت الليالي جهرا أنادي، فقلبي يذوب من الكمد، فقلبي. Sekarang buat Jumaat, kejap lagi nak gerak pergi Madinah, insyaAllah nanti. InsyaAllah Allah wasalna bisalam bi'idhnillah. يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك.
Alhamdulillah kita sampai di Madinah. Kita tengok apa yang ada menariknya di Madinah ni. رام كل قربى سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نهدينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله. Hari ini saya berada di ladang kurma. Mudah-mudahan insya-Allah pengalaman di ladang kurma ini memberi kita pengajaran tentang kehidupan dan meraih masa depan yang lebih cemerlang insya-Allah. رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله يا أبا الزهراء كم أحن إليك للقبات الخضراء شكرا لك ربي حمدا لك ربي أحييت روحي وأنرت قلبي شكرا لك ربي حمدا لك ربي أحييت روحي وأنرت قلبي Iman Travel. 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 Bismillah. Allahu Akbar. Iman Travel.